Okey bang, terima kasih. Inilah kejadiannya. Okey, kat coklat. Mantap tak mantap? Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam Wawak Studios. Hari ni aku nak terjah satu tempat sebelum balik ke Johor, area Seri Kembangan. Jadi kalau korang tengok belakang aku ni dah dapat dah hint kat mana-mana kan. Ni aku pergi nak tengok apa yang ada lah. Kalau barang ada lagi, mungkin boleh beli satu dua barang. Lepas tu ingat nak terus gerak. Jadi tanpa membuang masa, sekejap lagi aku nak pergi. Sebelum tu jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan share macam biasa. Semoga urusan korang dipermudahkan. Aku pun dah panas ni. Mari kita. Wah, meriah. Meriah geng. Oh, jom. Jom, kakak-kakak. Jom, kita masuk. Masuk kan sebab apa aku nak aircon. Oh, tengok cafe pun penuh. Dapat aircon. Kaki dia ambil gambar kat belakang. You nak pusing mana dulu? Nak pusing mana bang? Masuk lah. Nak pergi tengok coklat dulu lah. Lepas tu baru gerak. Okay. Okay, kita sambung. Okay geng, ni nak naik atas. Aku tak tahu apa ada sebenarnya. Tengok orang ramai. Ni ambil lah. Mungkin macam tempat museum tu kot. Ramai babe. Itu tempat dia orang bagi penerangan lah. Tak apalah, turun balik. Takkan ada apa-apa. Art berat, art berat. Ini antara pekerja-pekerja baris tak awal lah. Aku tahu macam mana dia orang kerja tak awal. Tengok rambut dah tahu dah. Ni Ita. Dia menggelek dari muda sampai ke tua. Ini Ina. Sampai tak tahu apa yang dia tenung lah. Sampai pakai spek pun dah rebeh dah. Ni Koko. Ni Ima. Ima kerja dia tu je lah. Buat promosi. Ni apa lagi? Semua dah EEE. Ni apa? Inol. Ni mungkin bahagian sapu-sapu las lah. Buat kerja dia paling senang. Kalau dia tak ada pun dia buat juga. Antara yang pekerja yang setia lah. Aku try kat coklat ni dulu lah. Brilliant. Ada aiskrim yang lain juga, vanilla, strawberry, mango, durian. Tapi kita dah kat tempat coklat. Aku try pun sebab ni tempat yang orang tengah hantar beratur kan. Tempat lain semua tengah ramai. Okay,
Nanti tengok mantap tak mantap. Okey bang, terima kasih. Inilah kejadiannya. Okey, coklat mantap tak mantap. Bismillah. Aku review diri je lah. Dari tekstur sedap. Dia tak cair, ada pejal yang sedap lah, yang betul lah. Dari segi rasa aku suka sebab memang rasa betul tak coklat lah, dia pahit tak manis sangat. Jadi aku akan cuba yang lain kalau berkesempatan. Okay, jom. Ini sedap, kau kena try. Macam yang korang tengok Oh. Jadi dia orang reda dulu lah, dia orang dah reda sikit, nanti kita tengoklah mana yang tempat lagi. Okay, jadi aku try ambil lah video sikit-sikit. Okay, tengok ni. Ni ada hari biasa. Tapi meriah, okey lah. Sekolah tu banyak family. Okay, ni dia punya bahagian yang selalunya lah orang akan masuk beli borong. Aku tunjuk sekali imbas sebab kan ramai kedai ni, dah gede sikit aku cepat-cepat ambil. Kita buang. Sebenarnya tempat kat sini, cumanya tempat reject ni dia tak top up. Tempat reject ni memang orang ni macam ni. Ni jelas tempat reject dia kosong. Okay. Jadi kita ambil bau sedap ni. Masuk-masuk je, bau dah sedap. Kita tengoklah. Okay. Yang ni saja. Wow. Macam yang korang tengok tadi, aku cuma order macam macaron dia je lah kot. McBill dah. Apa nama dia tadi? Macaron je kot. Sebab sebenarnya kenyang lagi nak order. Tapi aku cuba je lah. Yang penting dia punya ni lah, signature nak tengok. Mantap tak mantap. Macaron biasalah, tekstur dia. Bismillah. Macaron ni sebenarnya rumah aku lah yang nak. Kalau kau tanya aku, benda yang paling aku bukanlah nak cakap tak suka, tapi kurang lah. Sebab nombor satu, manis. Sebab nak buat dia pun memang pakai, rasanya putih telur kot dengan gula, tak silap aku lah. Tapi memang manis lah. Tapi untuk berries punya ni, so far dia diselamatkan dengan ada rasa coklat kat sini lah.
Manis tu memang ada. Dan ni pun strawberry dia je lah. Sebab apa ni, untuk orang yang gemarkan manis ke apa, memang akan suka lah. Aku kurang gemar. Tapi untuk korang boleh cubalah kat sini punya apa orang kata, macaron ke kek ke kan. Sebab kita dah rasa aiskrim. Macam biar aiskrim dia sedap gila. Kita rasa signature pula. Bismillah. Sedap. Bau sedap. Sebab apa? Tak manis. Aku kan memang kurang gemar benda manis-manis sangat lah, yang terlampau manis. Tapi ni memang boleh dikatakan memang kau akan dapat rasa coklat yang sepenuhnya. Coklat dengan dia punya susu lah. Tapi memang tak ada rasa manis yang macam ada tempat yang dia akan buat dengan ais coklat, dia akan buat susu dengan coklat sirap, ataupun serbuk coklat tu dengan susu dan dia campur sirap ke apa kan. Tapi untuk air yang dekat sini ni, okey, engkau sedut tu memang betul-betul dia bagi full rasa lemak dengan coklat tu masuk terus. Dengan rasa pekat dia tu, pada aku puas hati lah. Kau boleh try aiskrim dia tadi, dark chocolate dengan signature chocolate. Sedap gila. Pekat, lemak, tak manis. Okay, aku rasa sampai kat sini sajalah video aku. Doakan aku semoga ada rezeki untuk pergi ke tempat-tempat lain. Macam ni kebetulan lah aku nak singgah di Berry sebelum balik ke Johor. Jadi kepada korang yang mana belum subscribe aku, silakanlah untuk subscribe, like, komen dan share. Semoga pesan korang juga dipermudahkan. Kita akhiri dengan bukan dengan sesuap macaron, tetapi dengan sesedut ni memang sedap. Sesedut air coklat. Bismillah.